Saya guru besar. Tugas saya mengawasi dan melaksanakan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan kewangan, pembangunan fizikal dan juga menentukan ataupun mempengerusikan surat penakiyah sekolah. Azhar, masuk. Hai, Assalamualaikum. Saya fikir pentadbiran dan saya cikgu sains. Ini semua tugas saya. Assalamualaikum. Saya cikgu Juni, Nihan, SK Parit. Saya juga mengajar subjek pendidikan seni tahun 5 juara. Hai, saya Fikir Koko. Ini antara tugas saya, sambutan dan kerayaan. Okey, saya Ustaz. Saya mengajar tahun 1 juara pendidikan Islam. Okey, dah. Buka buku. Surat 106. 呀，我是老师，正在批改簿子。 Hai, saya Cikgu Muhammad Mushid Muhammad Zin, selaku guru pendidikan jasmani dan kesihatan. Walaupun saya sebagai guru pendidikan jasmani, saya mengajar Bahasa Melayu tahun 1 dan tahun 6. Assalamualaikum. Saya guru pustakaan dan media. Tugas saya menguruskan pusat sumber dan buku-buku. Hai, saya Cikgu Syikin. Hari-hari kita turun naik tangga je. Assalamualaikum. Ini kelas pemilihan khas. Saya guru pemilihan khas. Setiap hari saya akan menyemak buku murid saya supaya mereka tahu apa kesalahan mereka. Hai, saya guru pendidikan Islam. Saya pun jaga sistem awal sampai lagi-lagi sekolah. Hai, أنا معلمة اللغة العربية. أريد أن أذهب إلى المرحاض. إلى اللقاء. Assalamualaikum. Saya Nur Baizura binti Mama Arabi. Saya guru pendidikan Islam. Saya nak cepat ni, maaf ya, saya ada kelas. Bye. Hai, saya cikgu sains. Saya nak buat eksperimen sekarang. Hai, pagi lepas sekolah. Kadang-kadang kami mengajar kita. Hai. Saya guru ICT. Tugas saya menjaga muamal ICT. Hai, saya Cikgu Ganti. Saya tak ada kerja. Hai, Assalamualaikum. Saya Guru Mestet. Hari ini saya akan mengajar pada 12.20 saya. Boleh makan. Hai, saya cikgu Mati. Hari-hari saya ajar murid baca sifir. Hi, I am an English teacher. Come on. I teach English art. Saya guru pendidikan Islam, bukan kerani. Tapi cita pun saya buat. Cikgu pendidikan khas, saya juga pendidikan pertanian. Hai, saya cikgu PKI. Saya juga merangkap fotografer sekolah. Kami PPKI SK Parit. Tugas kami mengawasi murid. Duha, bagus Duha. Duha. Saya AKP SK Parit. Kerja saya kaitan dengan pentadbiran, kewangan dan hal-hal sekolah. Saya PO SK Parit. Tugas saya di pejabat dan menghantar dokumen ke PPB. Bye.